Orang Melayu pada ketika itu dilihat sebagai mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kehebatan orang Melayu itu yang sudah diketahui sejak abad kedua, memuncak pada abad ke-6, 7 zaman Tang ya. Dan dikatakan bahawa banyak orang Kunlun berulang alik dari Kepulauan Melayu ke China. Ada yang tinggal di sana, terutama di Guangdong, termasuk menjadi pengawal peribadi pembesar-pembesar istana. Yang akhir ini digelar Kunlun No, ya, Melayu hamba, kerana dia jadi servant kepada pembesar-pembesar Cina. Yang akhir ini digelar Kunlun. Kegagahan mereka dikagumi dan menjadi inspirasi kepada pengukir logam dan kepada pengarang sastra Cina, Zheng Wuzia, ya, roman keperwiraan. Orang Melayu pada ketika itu dilihat sebagai mempunyai kekuatan yang luar biasa, spiritually different daripada orang-orang lain. Nah, umpamanya sebuah karya, dan ini karya benar ya, di zaman Tang, yang bertajuk The Kunlun Slave, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Pi Xiang yang hidup 825 sampai 880 ya, yang menampilkan pendekar Melayu bernama Mole yang hebat bersilat, boleh terbang, pandai ilmu gaib, kebal, pandai memukau dan lain-lain. Wira Melayu dalam roman Cina telah zaman berzaman menjadi inspirasi dan model kepada seni wudang kungfu, sastra Wuzia tadi, opera Cina, dan kini filem Cina pula, tanpa orang-orang Cina di sini mengetahui tentangnya sebenarnya. Dengan wira yang boleh terbang melayang. Di abad 21 ini, kehebatan watak Kunlun Melayu masih diingati, antaranya yang terdapat di dalam karya Pi Xiang tayang pada tahun 2005 telah diadaptasi menjadi filem Cina The Promise. Yeah, I fell on the field where the grass runs red, an axe in my chest, the last words I said. I saw her descend from the breaking cloud, wings of silver, voice so loud. She said, rise warrior, your fight is done, the All-Father waits, your saga is won. I left my body there in the mud, took her hand and tasted blood. I am the Valkyrie, I choose the slain, I ride the storm, I break the chain. I care